Cuma macam satu hamba Allah cerita, dia duk jaga artifak yang kononnya artifak Rasul. Kasut Rasulullah, kasut apa lah. Hak geng-geng ustaz-ustaz ni mai kononnya. Dia kata masa orang ramai-ramai tu tak dalam cermin, angkat pelan-pelan, cium pelan-pelan, letak astaghfirullah, subhanallah, masya-Allah, Allahumma salli ala. Malam-malam dia kata, dia duduk dengan depa baling merata benda tu. Pasal depa pun tahu bukan benda betul pun. Tapi bila mai makcik-makcik, masya-Allah, kasut Nabi, peganglah makcik-makcik yang mata turun. Demikianlah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Quran kata. Sebab Quran kata, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian menyatakan ini daripada Allah. Pasal apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk mereka membeli dengannya harga yang sedikit. Dunia lah. Apa susah payah Yahudi yang duk pergi buat? Bukan Yahudi tepi jalan. Ahlul kitab yang ada pengetahuan agama yang duk pergi buat versi lain, tokok tambah agama tu, bukan kerana mereka tu rajin terlajar. Tak. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Kerana nak dapat habuan dunia. Kalau kita faham yang tu, kita tahu semua cerita-cerita kita tengok ni, ustaz ni ajaib serban ni lah, semua cerita ni ceritanya duit. Ceritanya